Menami sidai lah konten lajak. Ni aku sidai bukan sidai kosong tau. Ni, aku nak masukkan kaliper Brembo motor ni. Aku nak letak kat basikal lajak aku ni. Kau sabar kejap. Okay geng, konten lajak part 5. Oh cik, Mak Saleh part 5. Korang ni tak menyempat-nyempat. Aku bukan apa, tak ada masa sangat nak buat basikal tu. Biasa lah, nak layan motor dulu lah. So dalam episod sebelum ni, macam aku tahu kita dah siap dah buang cat dekat aku punya rim, fork, handle GT. Body pun kita dah siap hilangkan karat dan sebagainya. So untuk video kali ni kita nak buat apa? Kita nak hantar batang fork ni untuk custom sikit. Kita ada nak buat potong lagi sikit. Lepas tu nak buat bracket untuk caliper. Caliper apa kita nak masuk? Ini bukan main-main punya projek aku ni. Aku nak masukkan caliper motor kat basikal lajak aku ni. Sekali dengan disc apa semualah. So, macam mana kita nak letak caliper motor ni dekat fork basikal? So nak kena fikirkan lah. Ya kat sini kau tengok dah siap ada dah bracket untuk motor Honda RS. Dekat sini kita nak kena custom lagi satu besi untuk pegang terus bracket ni. Bagi caliper ni duduk ngam-ngam sui kat situ. Yang ni kejap lagi mungkin akan jadi lama sikit sebab kita nak main ukur-ukur, nak custom. Ni pening nanti member aku nanti. Aku nak suruh member aku buat ni. Dia mesti ngarut betul lah. So yang ni akan ambil masa sikit lah sebab kita nak custom, nak cun-cun, tak nak sengit-bengit apa semua kan. Ni misi besar ni, misi penting ni. So yang ni kalau jadi memang ngam. So korang tunggu je next result kita custom fork basikal ni untuk tangkap bracket pegang Brembo ni, okey? Aku rasa itu je lah kot dulu. Macam biasalah geng. Mantap boy.